spare tank. Nampak? Spare tank bocor lah. Spare tank. Kat tangan aku ni ada sebiji coolant tank untuk model BMW. Kat belakang aku ni BMW G30 lah. Yang ni dia pakai enjin B48. Korang sedia maklum untuk Continental car memang banyak part-part plastik. Terutamanya memang kebanyakan kereta untuk Continental ni dia pakai coolant tank dia memang plastik lah. So sampai masa tak nak benda ni akan bocor, memang korang kena tukar lah. Isu untuk kereta ni sebelum ni dia datang dia buat normal service. So masa tu kita buat checking memang tak ada leak lah dekat dia punya sistem coolant. So lepas daripada 2 bulan macam tu dia ada komplain coolant dia ada sikit drop. Bila kita check kereta tu menggunakan pressure test, dia ada leak dekat coolant tank lah. So hari ni aku nak share sikit berkenaan dengan beberapa part yang common issue untuk B48 punya enjin untuk model BMW lah. Contoh lah dia punya hose coolant leaking, lepas tu gasket untuk minyak hitam dia pun leaking. So yang tu untuk maintenance macam tu korang kena lebih alert lah, terutamanya masa pergi servis kereta. Dekat situ biasanya kalau dekat tempat kita orang, technician akan check sekali part-part yang nampak ada kesan bocor minyak ataupun coolant. Bagi mengelakkan korang breakdown dekat tepi jalan, better kalau dah ada kesan-kesan coolant bocor tu korang buat terus lah sebelum benda tu jadi lebih teruk. Ada macam sebelum-sebelum ni punya masalah, coolant punya isu saja boleh menyebabkan enjin tu problem. So kepada korang yang menggunakan kereta-kereta konti kat luar sana yang nak check ataupun nak repair kereta korang, boleh contact kita orang di Trustmatic Automotive Section 15 Shah Alam.